Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hana Mustika, wartawan Sedasa TV. Kami membawakan anda laporan khas dari Majlis Watikah Pelantikan Badan Pemimpin Pelajar dan Badan Perkhidmatan Sekolah tahun 2026, anjuran Unit Hal Ehwal Murid. Majlis ini merupakan simbol pengiktirafan dan amanah kepada murid-murid yang terpilih dan akan menggalas tanggungjawab sebagai pemimpin serta menjadi tulang belakang kepada pengurusan dan pembentukan saksiah warga sekolah bagi sesi 2026. Majlis dimulakan dengan ucapan oleh Puan Pengetua Puan Nurhayati binti Kamarudin yang menyampaikan pesanan kepada semua murid sedasar. Jadikan Badan Pemimpin Pelajar kita sebagai contoh teladan, patuhi arahan-arahan mereka kerana mereka adalah wakil guru-guru. Majlis Watikah Pelantikan telah disempurnakan oleh Sarjan Nur Hafizi bin Muhammad Nur dari IPD Port Dickson. Semua ahli baharu dan ahli jawatan kuasa tertinggi iaitu pengerusi dan naib pengerusi bagi semua badan perkhidmatan seperti pengawas SPBT, kooperator sekolah, badan dakwah dan rohani atau badar, exco asrama, pengawas pusat sumber, pembimbing rakan sebaya dan badan pemimpin pelajar menerima watikah pelantikan mereka. Pihak sekolah menaruh harapan yang tinggi agar barisan Badan Perkhidmatan Sekolah 2026 dapat menjalankan amanah dengan penuh komitmen demi kecermelangan sekolah. Warga sedasar turut menyaksikan pelantikan saudari Alisha Sofia binti Muhammad Zulkifli sebagai Ketua Murid Perempuan dan saudara Adik Fahri bin Syahril sebagai Ketua Murid Lelaki. Tahniah diucapkan kepada semua murid yang telah menerima watikah pelantikan mereka pada hari ini. Barisan Pemimpin Pelajar. Seterusnya, majlis menyaksikan Ketua Murid sesi 2026 mengetuai bacaan ikrar kepimpinan sebagai tanda komitmen, amanah dan tanggungjawab yang akan digalas sepanjang tempoh perkhidmatan mereka. Peraturan-peraturan sekolah dan mengamalkannya pada setiap masa. Semoga kepimpinan yang dibentuk hari ini menjadi asas kepada lahirnya generasi pelajar yang berwawasan, berakhlak mulia dan berdaya saing pada masa hadapan. Sekian sahaja daripada saya, Hana Mustika melaporkan untuk Sedasa TV.